Pembinaan Terminal Bersepadu Selatan ini merupakan satu lagi inisiatif kerajaan untuk mempertingkatkan pengangkutan awam bandar yang telah pun dijadikan sebagai sebahagian daripada tujuh bidang keberhasilan utama negara ataupun NKRA di bawah program transformasi kerajaan. Ada juga pihak yang tertarik kepada perkataan ubah, seolah-olah yang penting itu ialah untuk mengubah daripada apa yang mereka ada pada hari ini. Tetapi sebaliknya, yang penting bukanlah mengubah yang sedia ada ini, tetapi keberhasilannya. Itu yang patut kita tanya pada diri kita. Sama ada kita perlu mengubah kerajaan yang ada pada hari ini untuk mendapatkan keberhasilan yang diharapkan, ataupun kita kekalkan kerajaan yang ada pada hari ini kerana kerajaan hari ini telah pun membuktikan keberhasilan mampu diperjuangkan oleh kerajaan yang sedia. Ada orang kata bahawa semua kerajaan adalah sama. Bukti dan dalilnya adalah sebaliknya. Bukan semua kerajaan adalah sama. Ada kerajaan akan membawa kepada kebaikan, dan ada kerajaan yang kerana kurang kemampuan akan membawa kepada kekecewaan.